Satu masa dulu, Malaysia pernah jadi tumpuan dunia. Bukan sebab ekonomi hebat, bukan sebab budaya unik, tapi sebab skandal rasuah yang menggegarkan negara. Berbilion ringgit lesap, dana rakyat masuk poket orang tertentu, dan ada yang hidup senang lenang sampai keluar negara. Tapi anehnya, kes-kes ni tiba-tiba senyap. Apa jadi dengan kes-kes ni? Kenapa macam dilupakan? Hari ini kita bongkar 5 kes rasuah dan salah guna kuasa terbesar yang orang dah lupa, tapi kesannya masih menghantui negara. BMF, seolah-olah saya ini penyamun di tengah-tengah masyarakat Melayu. Demi Allah, saya tidak terlibat dengan BMF. Skandal BMF, kes rasuah pertama yang membunuh. Sebelum 1MDB, sebelum PKFZ, Malaysia dah ada satu skandal gila. Skandal Bumi Putra Malaysia Finance, BMF. Tahun 1980-an, ada satu syarikat Malaysia ni guna duit bank rakyat untuk bagi pinjaman kepada syarikat luar di Hong Kong. Masalahnya, duit ni tak dapat balik, rugi 2.5 bilion. Paling mengejutkan, seorang pegawai bank Bumi Putra yang menyiasat kes ini, Jalil Ibrahim, mati dibunuh di Hong Kong. Mayat ditemui dalam ladang pisang, tangan terikat, leher dijerut. Siasatan dibuat, ada yang dihukum. Tapi dalang sebenar sampai sekarang misteri. Dan ini baru permulaan. Kalau saya berdosa, kalau saya makan duit haram, saya berdoa kepada Allah Maha Esa, binasalah saya. Skandal PKFZ, projek RM 12 bilion yang hilang. Port Klang Free Zone, PKFZ, sepatutnya jadi projek mega untuk boost ekonomi negara. Tapi apa jadi? Kos asal RM 1.96 bilion naik jadi RM 12.5 bilion. Kenaikan 500% lebih. Ada audit, ada bukti duit kerajaan disalahguna. Ada tokoh politik besar yang dituduh. Tapi akhirnya, kebanyakan kes hilang dalam mahkamah. Siapa yang terlepas? Siapa yang bertanggungjawab? Tak ada siapa yang benar-benar kena hukuman berat. Skandal 1MDB, pencurian bersejarah. Kalau sebut kes rasuah Malaysia, 1MDB paling terkenal. RM 42 bilion lesap. Sebahagian duit ini disalur ke akaun peribadi pemimpin negara ketika itu. Dan ini bukan fitnah. Bukti ada di Mahkamah Antarabangsa. Duit rakyat digunakan untuk hidup mewah, beli kapal layar, beli hartanah di luar negara, bahkan untuk filem Hollywood. Seorang tokoh besar politik didakwa, dijatuhkan hukuman. Tapi peliknya, ada cubaan untuk bebaskan dia semula. Siapa mastermind sebenar? Dan kenapa masih ada yang nak bersihkan nama mereka dalam kes ini? Kes rasuah dan salah guna kuasa dalam Kementerian Pertahanan. Seorang bekas Menteri Pertahanan pernah dikaitkan dengan beberapa kontrak tentera yang mencurigakan, jet pejuang, kapal perang dan aset pertahanan. Semuanya ada cerita pelik di belakangnya. Contohnya, kes pembelian kapal selam Scorpion, harga mahal, ada dakwaan komisen berjuta-juta ringgit. Bahkan ada kaitan dengan satu kes pembunuhan ngeri di Malaysia. Lepas beberapa tahun, orang yang terlibat naik ke posisi lebih tinggi. Ada yang didakwa, ada yang lepas. Tapi rakyat masih tak dapat jawapan penuh. Skandal projek terowong dasar laut Pulau Pinang. Bukan semua skandal datang dari satu parti sahaja. Kes projek terowong dasar laut Pulau Pinang pernah jadi topik panas. Projek ini kononnya nak kurangkan kesesakan. Duit kajian dah keluar. Ada pihak yang dapat untung awal-awal. Tapi projek ni macam tak bergerak langsung. Ada dakwaan rasuah, ada siasatan SPRM. Tapi peliknya, kes ni pun tiba-tiba jadi sejuk. Kenapa? Siapa yang cuba lindungi siapa? 5 kes ini cuma sebahagian kecil daripada skandal yang pernah gegarkan Malaysia. Persoalannya, kenapa banyak kes ni macam dilupakan? Adakah sebab sistem keadilan kita lemah? Adakah sebab ada tangan gaib yang kawal semuanya? Atau rakyat sendiri yang dah letih nak ambil peduli? Apapun jawapannya, satu benda jelas, selagi tak ada perubahan,
Selagi itulah Malaysia akan terus hilang duit berbilion ringgit. Dan yang rugi rakyat biasa, bukan mereka yang di atas. Kalau suka konten macam ni, jangan lupa like dan subscribe. Ada banyak lagi kisah gelap yang kita akan bongkar. Sampai jumpa di video seterusnya.